Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform sosial media saya yang lain, FB, Insta dan juga TikTok. So, dalam video saya kali ni kita nak cerita sedikit lagi lah penambahan orang kata info-info berkenaan Zone Test 368G. Ini memang favorite skuter crossover lah saya rasa buat masa ni. Sebab apa? Jom. Okay guys, ini dia model Zone Test yang paling laris dekat Malaysia sekarang. Sejak ia dilancarkan beberapa bulan yang lepas, sudah lebih 5,000 booking diterima oleh Zone Test Malaysia untuk model ini sahaja, dan lebih daripada 1,000 unit telah pun orang kata dihantarlah, dah delivered kepada orang-orang yang dah booking awal-awal dulu. Untuk adik-beradik dia yang lain, model D dengan model E tu, saya dengar yang dah delivered yang model 350 dah 2,000 lebih. So saya rasa model D dengan E yang model pakai enjin 368 ni saya rasa akan lebih banyak lagi lah daripada tu. So kepada mereka yang masih tak tahu korang nak booking Zone Test 368G ni dekat mana, masih lagi tak tahu sebab korang tak jumpa kan kedai Zone Test Malaysia ni. Jom saya tunjuk dekat mana korang nak booking benda ni. Sebab kan lagi lambat korang booking, lagi lambatlah korang dapat. Alright, sekarang kita dekat KTM Premium Kuala Lumpur. So, kenapa KTM? Sebab kebanyakan dealer-dealer KTM adalah dealer-dealer untuk motosikal Zone Test juga. So, kalau korang duduk KL atau duduk PJ ataupun dekat area-area Lembah Kelang, korang boleh datang tengok sini KTM Premium Kuala Lumpur. Ataupun kalau korang tak jumpalah dealer Zone Test ni, korang boleh PM saya secara direct dekat Insta ke, dekat FB ke, dekat TikTok. Nanti saya tolong korang nak cari dealer-dealer Zone Test yang sesuai dengan korang. Tengok ni, abang ni baru nak dapat motor dia. And kalau korang nak servis pun, korang cari je lah dealer-dealer KTM. Obviously dealer-dealer KTM boleh buat untuk Zone Test sekali guys. And pasal harga, korang jangan risau macam mana ataupun berapa harga masa diorang launch Zone Test 368G tu. Macam itulah harga yang diorang buka dekat dealer-dealer KTM ni. Semalam pun ada member saya contact saya, dia kata dia nak booking Zone Test 368 ni, lepas tu nak dapat cepat. Tak dapat lah dia nak nolong lah guys, sebab booking dia beribu-ribu. So itu dia sedikit sebanyak informasi kalau korang nak booking Zone Test 368G atau D atau E. Dan juga kalau korang nak servis Zone Test korang lah, korang cari aja dealer-dealer KTM seluruh negara. InsyaAllah diorang pun jual Zone Test dan juga diorang servis Zone Test. So jom kita tengok features pasal Zone Test 368G ni. So saya takkan cerita detail sangat tentang specs motor ni sebab saya rasa dah banyak dah video pasal specs motor ni. Tapi saya nak cerita features dia yang saya suka lah sepanjang saya bawa motor ni. Lama juga saya pakai motor ni dah dekat 2 minggu lebih dah saya pakai. Memang saya syok lah. Saya pun memang honestly saya rasa saya nak beli satu sebab memang meyakinkan lah. Okey, antara feature yang saya suka adalah ni lah dia punya crash bar ni kan. Ni dia dah datang sekali, okey guys. Dia datang sekali. Korang dah tak payah fikir pasal crash bar dah. Korang beli-beli dia dah ada. Lepas tu ni nampak dia ada spotlight. Spotlight ni ada 3 modes guys. Okey, motor ni dia full LED. Depan, belakang, kiri, kanan semua LED. Lampu depan 2 biji ni malam-malam memang terang. Lepas tu kalau korang on high beam dia guys, lagi gila kan, memang lagi terang. Itu dah 4 biji lampu hidup kan. 4 ketul lampu dah hidup. Tadi 2, korang tambah lagi 1. 6 lampu guys. 6 lampu kalau korang jalan tempat yang betul-betul gelap kan. 6 lampu. And spotlight dia ni ada 3 mode. Ini first mode,
Tu dia ada jadi macam strobe light ni. And then dia boleh tukar jadi lampu warna kuning. Style kan. Tangki petrol dia memang antara yang terbesar guys, 17.5 liter. Saya isi full tank sampai saya terlupalah bila saya last isi petrol dekat motor ni, sebab dia lama gila tahan 400 kilo lebih barulah dia punya fuel gauge ni sampai kat 1 bar ni. Kalau tak memang lamalah korang pakai. And yang keduanya of course dia punya kompartmen dia luas gila guys. Saya bawa barang macam-macam dah dekat dalam ni, memang puas hati. Antara sebab-sebab saya suka skuter-skuter yang kompartmen dia besar ni, sebab kita boleh bawa barang banyak lah. Ada skuter yang gedabak macam ni kan, tapi dia punya kompartmen dia banyak ni je. Ini je. So pada saya lah, kalau korang nak beli skuter, belilah skuter yang kompartmen dia luas kan. Sebab tu kita beli skuter. Meter TFT yang cukup besar dan lebar ni guys. Tengok animation dia Zontes. So ini kalau korang nak tengok, korang punya meter memang puas lah kan. Kalau korang nak tengok recording ke apa kan. Motor ni ada recorder, ada dashcam guys. Nanti saya tunjuk kat korang dia punya dashcam dia nampak ni recording yang lepas lah, 23 hari bulan 10 2045. Bukanlah guys, itu saya tak set time nanti kalau korang set lah time korang sendiri. Sekarang ni dashcam memang sangat-sangat perlulah. Motor saya, motor besar saya ada, FZ saya ada. Lepas tu kalau saya bawa motor-motor kapcai ke apa, saya selalunya akan pasang Insta360 ataupun saya pakai kamera lah. Sebab zaman sekarang ni korang tengok lah kan, accident banyak betul. Lepas tu ada orang-orang yang bawa kereta ni yang kepala tak betul, macam orang gila, langgar lepas tu lari macam tu aja. So saya rasa motosikal pun kena ada dilengkapi dengan dashcam lah, sebab ini memudahkan kita untuk detect orang-orang yang tak bertanggungjawab ni. Kita dapat nombor plate dia pun jadi lah kan. Dari segi riding position memang sangat-sangat selesa lah guys. Ini skuter kot. Seluruh badan kita memang akan rasa relax. Handlebar dia pun tinggi and agak jauh juga daripada badan kita. So tak adalah kita punya badan bila kita bawa skuter ni melepek je kan, macam kita bawa kebanyakan skuter-skuter maxi dekat luar sana. And saya dah berbual dengan beberapa rider-rider ataupun owner-owner Zontes 368G ni yang dah jalan jauh-jauh, dah pergi overland, pergi Thailand lah, apa benda lah. Memang kebanyakannya bagi komen yang sangat positif lah, termasuklah topik keselesaan menunggang. Dari segi enjin memang sangat-sangat lancar dan ada power guys. Dekat mana-mana sentiasa ada power, and tahap gegaran dia pun sangat-sangat minima, hampir-hampir tak ada jugalah kalau kita bawa laju ke atau slow. Dekat highway kita boleh cruising sekitar 130 km/h dengan selesa. And top speed dia paling laju lah, saya bawa sekitar 159 km/h. Itu saya bawa lah. Saya tak tahu orang lain boleh bawa lebih daripada tu ke, sebab saya dengar juga ada orang boleh bawa lebih daripada 160 km/h. Kita ni dimarketkan sebagai skuter dua alam, crossover. So boleh ke kalau kita nak bawa masuk hutan? Boleh je, tapi orang kata light off-road lah. Korang jangan bawa masuk hutan tebal pula, ataupun korang buat panjat-panjat bukit macam motocross tu. Ni light off-road confirm lepas. Dan saya cukup kagum juga sebab skuter ni skuter tau. Kita boleh layan off-road trail ataupun light off-road dengan kelajuan yang agak decent juga, yang agak orang kata pada kelajuan yang medium. Sebab skuter guys, kalau macam motor-motosikal tu kebanyakannya boleh sahaja kan, sebab dia orang tinggi kan. Skuter kalau boleh buat benda-benda macam ni dengan tayar yang kecil, pada saya sangat mengagumkan lah. Dari segi parts dan juga maintenance, saya rasa tak perlu nak risau sangat, sebab seperti yang kita sedia maklum, masa saya buat video ni dia dah 5,000 lebih. Sekarang ni saya rasa dah 6,000 lebih dah dia punya booking dia, dekat-dekat 7,000 juga. So dia punya supplier ataupun pengeluar confirm akan bawa masuk spare part sama banyak dengan motosikal yang dia dah jual lah. So saya rasa tak ada masalah lah dekat situ. And untuk pengetahuan korang, Zontes
368G ni cukup popular dekat Thailand. Rider-rider ataupun owner-owner zone test yang dah pergi overland ni pun dah bagi tahu memang banyak zone test kat sana. And dikatakan setiap daerah ada je dealer zone test dekat Thailand. So kita jangan risaulah kalau kita tak boleh cari parts dekat sini, kita boleh order daripada Thailand. Alright, sampai sini saja video saya tentang zone test 368G. Saya rasa dah ramai orang dah cover benda ni. Saya cuma nak bagi tahu orang kata features-features yang saya suka and kat mana korang nak booking zone test ni, sebab tak ramai orang cerita zone test ni nak booking dekat mana. And harga dia saya rasa korang pun dah tahu, 28,800 macam tu. And saya dah tanya dealer-dealer zone test, diorang kata diorang tak main harga. Kebanyakan daripada diorang tak main harga. So kalau masa launch 28,800, diorang jual pun 28,800 juga, tak termasuk insurans dan juga road tax. So kalau korang dapat harga lebih daripada tu, korang pergi je lah tempat lain, sebab tempat lain ada banyak lagi yang tak markup harga. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye.